hujung tali ni korang bakar. Ambil salah satu tali yang korang dah potong tadi. Okey. Tali ni korang potong lagi kepada dua bahagian. Untuk memudahkan korang memasukkan tali ke dalam kain hammock, cari satu ranting kayu yang agak lurus macam ni. Seterusnya korang ikat getah dekat hujung kayu ni. Okey. Jadi macam ni lah. Seterusnya korang masukkan ujung ranting kayu ni ke dalam lubang ni lah. Okey. Masuk sampai ujung lah. Setelah korang masukkan tali ni ke dalam kain hammock, ikatan yang pertama yang aku gunakan ialah double sheet band knot. Okey, mula korang pegang macam ni kain, bagi rapat. Okey, bagi rapat-rapat dulu. Seterusnya korang ikat kat ujung ni. Tali ini korang pusingkan macam ni dan masukkan dalam lubang ni 2 kali. 1 dan 2. Tarik. Okey. Ini ada double sheet band knot. Okey. Okey, setelah korang ikat kedua-dua hujung hammock ni, seterusnya korang kena buat bow line knot. Cara dia ialah korang buat satu loop. Okey, satu loop. Loop ni korang tinang ke atas ni, tarik ni, dan hujung tali ni korang masuk je dalam lubang ni dan korang tarik. Okey. Tarik. Okey. Ini dia bow line knot. Seterusnya tali yang korang dah potong, yang lagi 2 tadi. Ini yang 2 tadi aku dah potong. Setiap ujung ni aku akan ikat lagi bow line knot kat kedua-dua hujung ni. Okey, macam biasa. Buat satu loop macam ni. Okey. Loop ni korang tindan ke atas tali macam ni. Dalam ni tarik keluar sikit. Tali hujung ni korang masuk macam ni. Tarik macam ni. Okey, macam ni. Okey, dan hujung ni korang tarik je. Ini korang tolak ke bawah sikit. Tarik sehinggalah dia membentuk loop macam ni. Okey. Dah tarik. Okey. Okey, siap. Jadi macam ni. Ikatan yang seterusnya ialah marlin spike hitch. Cara dia, korang buat satu loop ke sini, tindan macam ni. Dalam ni korang tarik, dan hujung hammock ni
korang selit masukkan dalam ni. Sekali dalam lubang tadi. Dan yang lubang ni korang masukkan kayu macam ni. Okey, masuk kayu. Seterusnya yang tali yang bawah ni korang tarik. Ni korang tarik. Untuk dia grip. Dan yang tali hammock ni dia tina kat bawah ni. Dia macam ni, dia tina kat sini bawah ni. Okey, dia tina bawah ni. Dia bukan lekat dekat kayu. Kayu ni cuma sebagai selak saja. Selak. Korang tarik. Okey, memang tarik. Okey, dah. Okey guys, ini cara aku ukur antara dua pokok sebelum pasang hammock. Jadi aku akan kira lebih kurang 12 tapak. Okey. Start dari sini, okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey. Lebih kurang 12 tapak. Okey guys, secara kesimpulan yang dapat aku buat, hammock ni memang boleh pasang, tak ada masalah. Cuma korang perlukan beberapa skill untuk memasangnya. Dan korang juga perlu bawa tali lebih. Sebab bagi aku tali ni tak cukup panjang. Aku terpaksa cari pokok yang agak dekat, baru boleh pasang. Dan kena cari batang pokok yang agak kecil. Dan yang paling penting, korang kena bawa ekstra tali lah untuk memasang. Okey, aku rasa setakat ni dulu perkongsian ilmu untuk kali ini. Kepada rakan-rakan yang sudi menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. 3 cheerio. Bye bye. Okey, ini cara aku nak buka hammock ni. Okey, yang tadi kayu yang aku pasang tadi ni senang je. Okey, kita pulas-pulas sikit. Bagi longgar-longgar. Dan kita cabut je kayu ni. Okey, tarik sikit. Cabut dan release. Okey, dan tali ni pun tariklah. Bagi set balik. Okey. Ini cara nak buka hammock. Paling senang lah. Okey. Dan korang gulung lah. Gulung. Sampai hujung satu lagi. Macam tadi juga. Korang buka. Bagi loose sikit kayu ni. Buka. Okey. Dah release. Okey. Tali ni korang tarik balik bagi straight. Okey. Itu saja.